cinta tuan-tuan yang paling abadi adalah cinta kita kepada Allah. Sifat cinta kepada makhluk ini tuan-tuan, makin kita sayang makin akan menyakitkan. Dia beza antara cinta kita dengan Allah, cinta kita dengan manusia, cinta kita dengan makhluk, cinta kita dengan harta. Kita sayanglah mak ayah kita macam mana sekalipun tuan-tuan, iya itu ibadah, dapat pahala sayang mereka tuan-tuan, tapi akhir sekali ketika mana mereka meninggalkan kita, dia pasti akan menyakitkan. Kecintaan kita kepada manusia ataupun makhluk inilah sifatnya. Last sekali dia akan menyakitkan. Satu je tuan-tuan yang tidak akan pernah menyakitkan kita, iaitu mencintai Allah dan juga baginda Rasulullah. Bahkan tuan-tuan, cinta itu akan memberikan sesuatu cahaya ketenangan yang sangat luar biasa. Makin kau cinta, makin kau sayang, makin kau tenang. Dia tidak pernah menyakitkan, tetapi dia akan sentiasa memberikan haruman kemanisan tuan-tuan, kasih dan juga sayang. Kata akhir sekali, bila mana tuan-tuan dia mengasihi Allah, tuan-tuan, dunia ini takkan mampu menandingi kecintaan dia kepada Allah.